Iaitu kalau dalam buku ada 2 bab untuk fungsi ni. Bab yang pertama untuk fungsi linear, yang kedua nama dia ialah fungsi kuadratik. Tapi sebelum tu, untuk bahagian pengenalan, ada beberapa istilah ada beberapa istilah yang perlu saya terangkan dulu. Okey, jadi sebelum saya teruskan, sekiranya ada gangguan dari segi suara, dari segi audio visual, sila maklumkan. Saya cuba rekod kuliah kita pada pagi ni. Okey, kalau ada soalan, anda boleh tanya pada bila-bila masa. Just on awak punya mic dan tanya soalan. Jika tidak, sila tutup awak punya mic supaya dia tidak mengganggu recording untuk kelas kita pada pagi ni. Okey, kalau lihat pada muka surat yang pertama ni, kita akan lihat ada beberapa istilah penting yang awak perlu tahu dalam konteks matematik yang kita akan belajar ni. Yang pertama yang berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai domain dan julat. Domain dan julat iaitu bila kita lazimnya kita akan gunakan dua simbol X dan Y, dan kita dalam konteks fungsi ni kita nak kaitkan X dan Y ni dalam satu bentuk fungsi, dan setiap X dan Y itu sebenarnya dia ada beberapa nama yang yang khusus. Yang pertama yang berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai domain dan julat. Dalam konteks raja ni, bila kita melukis raja, secara umumnya kalau kita ada paksi melintang untuk X, kita akan tulis untuk simbol dia ialah X. Fungsi kita boleh terjemahkan dalam bentuk gambar raja. Paksi X dan paksi melintang ialah Fx ialah untuk Y. Nilai-nilai bagi Y itulah yang dinamakan sebagai julat, dan nilai-nilai bagi X dinamakan sebagai domain. Iaitu domain juga boleh dikatakan diwujud sebagai set bagi semua nilai-nilai X yang mungkin, yang membuatkan suatu fungsi tertakrif. Tertakrif maksudnya wujud, exist. Manakala julat ialah set nilai Y yang diperoleh setelah kita gunakan nilai, kita gantikan nilai X tersebut. Itu yang kita kata dalam konteks dalam konteks domain dan julat. Okey, sebagai contoh, kalau saya rujuk contoh pada 1/1 ni, saya cuba nak contoh dalam buku contoh 1/1. Bila kita bercerita pasal fungsi ni, ada macam-macam bentuk fungsi. Ini secara teori dia dalam bentuk fungsi. Katalah saya ambil satu contoh pada 1, kita kata Y, fungsi kita Y sama dengan 5X tolak 5X tolak 2. Ini salah satu contoh fungsi. Y kita ada, di situ kita ada beberapa simbol, ada 2 simbol Y dan X. Selalunya bila kita pasal fungsi, mesti ada Y dan X dalam dia. Mesti ada, at least ada 2 ni, Y dan X, untuk dia dikatakan sebagai satu fungsi. Dan juga ada nombor-nombor dia di sebelah X, dan juga atau nombor-nombor yang lain seperti negatif 2. Dan bila kita lihat dalam konsep domain dan julat tadi, bila kita sebut julat, maknanya kita rujuk pada Y. Y ialah pemboleh ubah di sebelah kiri persamaan. Di sebelah kiri simbol persamaan ni, itu julat. Manakala X yang berada di sebelah kanan, nilai-nilai bagi X itu nama dia ialah sebagai domain. Bila kita tulis apa saja fungsi ataupun fungsi-fungsi yang lain, kalau kita fungsi log, kita Y sama dengan log BX, ataupun fungsi eksponen Y sama dengan BX, fungsi kuadratik Y sama dengan AX kuasa 2 campur BX campur C. Kalau fungsi kubik, kita ada kuasa 3 kan, AX kuasa 3 campur BX kuasa 2 campur X campur X campur D dan sebagainya. Mesti ada X dan Y. Itu konsep asas dia bila kita bercerita pasal proses. Dan Y dan X ni dia ada apa ni? Sekejap ya.
Okey, tadi apa? Sorry, ada call tadi. Okey, julat domain, okey, untuk Y, bila kita cerita pasal fungsi, dia mesti ada, apa ni, julat, dan domain tu untuk setiap, apa ni, bagi apa saja fungsi. Okey, cuma bila kita cerita pasal julat dan domain ni, dia merujuk pada satu set nombor, satu kumpulan nombor X. Dan juga dan begitu juga begitu juga bagi julat. Sebagai contoh, kalau lihat dalam buku, okey, katalah kita ada nilai-nilai yang mungkin bagi X. Contohnya X sama dengan 3, X sama dengan 5, X sama dengan 7. Katalah ini nilai-nilai yang mungkin bagi X. Itu yang dinamakan sebagai domain. Kita ada 3 nombor, kita ada set beberapa nombor yang merujuk pada X. Itu yang dinamakan sebagai domain. Dan untuk julat pula, dia merujuk kepada nilai-nilai yang mungkin bagi Y, tertakluk pada nilai-nilai bagi X. Jadi oleh kerana domain saya, domain yang diberi ialah 3, 5 dan 7. Domain yang diberi ialah 3, 5 dan 7 ni. Jadi untuk dapatkan julat, oleh kerana Y sama dengan 5X tolak 2, bermaksud apabila X sama dengan 3, berapakah Y? Apabila X sama dengan 5, berapakah Y? Bila X sama dengan 7, berapakah Y? Jadi kita gantikan X. Jadi kalau yang pertama, apabila X sama dengan 3, katalah kita ambil X sama dengan 3, kata kat sini X, nilai X sama dengan 3. Apa jadi Y? Y akan sama dengan 5 darab 3, 15 tolak 2 sama dengan 13. 15 tolak 2 sama dengan 13. Itu dia punya apa dia? Dia punya apabila X sama dengan 3, Y sama dengan 13. Jadi itu bermaksud hubungan Y dengan X berlaku nilai fungsi, nilai Y sama dengan 13 apabila X sama dengan 3. Jadi domain yang kedua, dalam dalam domain X, salah satu nilai X adalah 5. Lepas 3, 5. So berapa Y? Berapakah nilai bagi fungsi? Berapakah nilai bagi Y? Kita just gantikan saja. 5 kali 5, 25 tolak 2 sama dengan 23. Dan begitu juga apabila X sama dengan 7. 5 kali 7, 35 tolak 2 sama dengan 33. Jadi di sini, oleh kerana domain kita 3, 5, 7, daripada fungsi ni, nilai julat kita, julat ialah satu set bagi Y. Set nombor-nombor bagi Y. Jadi kita dapat apa tadi? 13. Kita ada 23. Dan kita ada 33. Kita ada 33. 13, 23 dan 23 dan 33. Itu dia punya yang dimasukkan sebagai julat. Julat merujuk pada Y. Domain merujuk pada X. Cuma julat ni maksudnya satu kumpulan nombor bagi Y. Domain ialah satu kumpulan nombor bagi X, bagi formula ubah X yang berada di sebelah kanan. Dan dalam konteks fungsi, dalam konteks fungsi yang awak perlu faham, fungsi ni dia lebih melihat pada hubungan satu dengan satu. Dan hubungan satu dengan satu antara siapa? Antara X dengan Y. Apabila kita nak dapatkan Y, kita perlu dapatkan nilai X dulu. Itu konsep fungsi. Nilai Y perlu ditentukan seperti terlebih dahulu. Nilai domain perlu ditentukan terlebih dahulu. Jadi daripada situ juga menunjukkan nilai X ni kita perlu tentukan terlebih dahulu untuk dapatkan Y. X ni juga dikenali sebagai input untuk dapatkan Y. Jadi kalau X input, Y ialah output. Jadi kita boleh kata setiap satu nombor ni, ini ialah input. Input X sama dengan 3, masukkan. Kita masukkan, kita proses, kita kira, kita dapat nilai bagi Y. Jadi ada nama lain bagi X ialah X juga dikenali sebagai input, X juga dikenali sebagai output. X sebagai input, Y sebagai output. Manakala set bagi input, set bagi nilai-nilai untuk X juga dikenali sebagai domain. Manakala set bagi nilai-nilai output, nilai-nilai Y juga
dikenali sebagai apa ni, X domain, Y sebagai nilai julat. Jadi itu dari segi definisi dia. Kadang-kadang kita gunakan perkataan domain, diberi domain berikut maksudnya X, diberi julat berikut maksudnya Y. Okey, itu konsep yang pertama. Ini yang dinamakan secara teori dia. Bila kita belajar dalam kelas ni, dia akan ada 2 part. Satu bahagian teori, satu lagi bahagian aplikasi. Okay, macam mana bentuk aplikasi dia? Kalau lihat dalam buku tu, contoh 1.2, saya ada satu aplikasi, dia kata apa? Kalau lihat contoh 1.2, kalau buat kat sini, dia kata, soalan dia, katakan fungsi hasil sebuah firma ialah TR sama dengan 100 Q tolak Q kuasa 2, dengan TR ialah jumlah hasil dan Q ialah kuantiti jualan. Nyatakan julat fungsi hasil jika had tertinggi jualan sebulan ialah 80 unit sahaja. Ini contoh soalan aplikasi. Kenapa? Kat mana aplikasi dia? Sebab kita apply kan dalam fungsi hasil. Fungsi hasil ialah salah satu fungsi yang kita akan belajar secara detail juga nanti dalam kelas ni dan topik-topik yang datang. Bagaimana nak mengukur hasil dan sebagainya. Kita beri fungsi hasil. Fungsi hasil TR sama dengan 100 Q tolak Q kuasa 2. TR ialah jumlah hasil, Q ialah kuantiti. Kalau saya tulis balik di sini. Okey, dia beri TR. Kata TR sama dengan 100 Q fungsi dia tolak Q kuasa 2. Okey. TR apa? TR ialah jumlah hasil. Kita akan jumpa jumlah hasil, jumlah kos, harga, keuntungan, kos sud, hasil sud dan sebagainya. Semua konsep yang ada dalam dalam ekonomi. Okey, soalan dia kata nyatakan julat fungsi hasil jika had tertinggi jualan ialah RM80. Dia nak julat fungsi hasil dengan syarat had tertinggi Q maksimum ialah sama dengan 80 unit. Dia nak julat soalan ni. Dapatkan julat fungsi hasil. Jadi oleh kerana fungsi yang kita ada ni ialah fungsi hasil, bila kita sebut julat ni ialah pemboleh ubah yang berada di sebelah kiri. Sebab dia untuk Y. Kalau lihat tadi kita ada Y, kalau saya tulis secara umum Y sama dengan MX campur C. Okey, ini julat. Inilah dia punya domain dia. Okey. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Pertama kita kena, itu namanya aplikasi, kita kena apply kan. Okey, lihat apa fungsi yang paling sesuai. Fungsi ni dalam bentuk apa? Dia bukan fungsi linear. Fungsi ni dia ada 100 Q tolak Q kuasa 2. Okey, kita perlu bayangkan fungsi apa yang fungsi TR ni diwakili oleh fungsi apa? TR ni mewakili fungsi apa? Kita akan melihat nanti kita ada fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi log, fungsi eksponen. Contoh yang ada ni ialah TR berbentuk kuadratik. TR berbentuk kuadratik. Sebab dia ada faktor Q kuasa 2. Nanti saya akan terangkan detail lah apa yang dimasukkan dengan bagaimana apa ciri-ciri yang ada dalam fungsi kuadratik. Okay, jadi fungsi jumlah hasil kita berbentuk kuadratik. Fungsi jumlah hasil berbentuk kuadratik. Dan soalan ni dia minta apa? Julat. Soalan tu minta julat. Julat ni apa? Julat dia merujuk pada pemboleh ubah di sebelah kanan. Di sebelah kiri. Jadi di sini julat merujuk pada nilai TR tu. Dia tak sebut nilai jumlah hasil. Dia sebut bukan julat. Anda perlu faham dan anda perlu apply kan konsep tersebut dalam konsep fungsi dalam persamaan ataupun fungsi jumlah hasil. Jadi maksudnya dia nak tahu berapakah nilai hasil dengan syarat jumlah kuantiti maksimum ialah had tertinggi jualan. Had paling maksimum dia ialah 80. Ataupun saya boleh tulis ini sebagai Q sama dengan lebih kecil atau sama dengan 80. Maksudnya firma ni dia setiap hari
dia tak boleh sebulan. Bagi setiap bulan jumlah hasil dia paling maksimum pun 80. Jadi kita kena sebab kita nak julat, berapakah julat. Julat maksudnya dalam konteks ni nilai Y jumlah hasil daripada berapa hingga berapa. Dia merujuk pada nilai TR. Dan diberi Q lebih kecil daripada Q tak boleh melebihi 80. Okey, jadi bila saya gantikan 80 ke dalam persamaan ni, kalau Q sama dengan 80, tolak 80 Q kuasa 2. Jadi kalau awak selesaikan, anda akan dapat 1600. Jadi apabila Q sama dengan 80 yang kita buat, jumlah hasil adalah 1600. Soalan dia minta julat dan dia bagi nilai X dia, kuantiti maksimum dia ialah 80. Jadi bila kita sebut julat, kita tahu bila Q sama dengan 80, jumlah hasil sama dengan 1600. Jadi kita perlukan satu lagi nilai. Apakah range dia? Apakah nilai maksimum, nilai minimum? Nilai maksimum jumlah hasil dah tentulah 1600. Sebab itu kuantiti terbesar. Kalau kuantiti terkecil dia, berapakah kuantiti yang terkecil bagi nilai terkecil bagi kuantiti? Oleh kerana Q ialah kuantiti. Q ialah kuantiti, TR ialah jumlah hasil. Dalam ekonomi, kuantiti mesti positif. Kosong dan ke atas. Kuantiti tak boleh negatif. Ini cara bagaimana kita nak bagaimana kita boleh apply. Kita boleh apply apa ni? Kita perlu apply, kita perlu gunakan teori ekonomi Q mesti positif untuk selesaikan persamaan ini. Maksudnya dia saling berkait antara kita boleh kaitan dia kita boleh lihat dalam konteks teori, kita kaitkan dengan aplikasi dia. Teori ekonomi, sebab tu teori ekonomi kita perlukan matematik. Sebab tu pelajar ekonomi, kalau belajar fakulti ekonomi ni, kita perlukan matematik. Sebab matematik boleh bantu kita untuk jelaskan teori-teori yang ada. Sebagai contoh, teori jumlah hasil. Jadi, kita perlu tentukan kuantiti maksimum. Oleh kerana kuantiti Q mesti positif, nilai maksimum bagi kuantiti mesti kosong. Tak boleh rendah daripada kosong. Sebab kuantiti tak boleh negatif. Kalau nilai X mungkin boleh negatif. Tapi nilai kuantiti tidak boleh negatif. Okey, jadi kita perlukan satu lagi nilai. Bila Q sama dengan kosong, berapakah TR? TR sama dengan, kita gantikan, tolak kosong kuasa 2. Jadi TR akan sama dengan 1 dan 0, 0, tolak 0 kuasa 2, 0 tolak 0, sama dengan 0. Jadi apabila TR, kuantiti sama dengan 0, kuantiti sama dengan 0, TR akan bernilai 0. Jadi kat sini kita ada dua nilai. Kalau saya tulis, nilai Q 0, TR 0. Q sama dengan berapa tadi? 80 maksimum. TR dia 1600. Jadi nilai minimum bagi jumlah hasil ialah 0. Nilai maksimum bagi jumlah hasil ialah 1600. Berdasarkan data ni lah. Berdasarkan data yang diberi. Jadi kita tahu apabila Q antara 0 hingga 80 menghasilkan jumlah hasil antara 0 hingga 1600. Jadi julat dia bagi jumlah hasil, ini nak dinamakan julat, jumlah hasil antara 0 hingga 1600. Ini dia punya konsep julat, range bagi nilai satu nilai tu daripada berapa hingga berapa. Itu yang dinamakan sebagai aplikasi dalam fungsi ni. Kita boleh gunakan konsep domain dan konsep julat ni. Lagi sekali saya ingatkan, sekiranya ada masa, ada soalan, anda boleh tanya pada bila masa. Okey. Seterusnya, itu konsep apa yang kita akan belajar seterusnya nanti. Pada muka surat ni, muka surat pertama awal ni, saya bahagian ni menunjukkan contoh 1.1 ni ialah ni dia punya teori dia. Soalan teori, mula-mula saya akan diterangkan apakah teori yang terlibat. Nama dia teori part 1.
Kemudian, apakah aplikasi dia? Macam mana kita nak apply? Dan bila kita buat aplikasi ni, dia mesti konsisten dengan teori matematik dan juga teori ekonomi itu sendiri. Kalau dia ada konflik, kenapa? Kita kena check lah. Tapi secara umumnya, uh, kaedah matematik, teori matematik akan digunakan untuk kita buat aplikasi. Sebagai contoh, fungsi kita, kalau belajar makro mikro, kita banyak fungsi jumlah hasil, fungsi jumlah kos, fungsi keuntungan, fungsi pendapatan dan sebagainya. Jadi semuanya kita boleh terjemahkan dalam konteks fungsi. Tapi kena sesuaikanlah apakah fungsi fungsi tersebut. Dia tak semestinya fungsi linear ataupun fungsi kuadratik. Dia boleh ada apa ni? Either one sama ada fungsi tersebut. Yang mana satulah bergantung pada bentuk yang diberi ataupun maklumat yang diberi dalam soalan. Dan contoh ni saya gunakan fungsi jumlah hasil dalam bentuk kuadratik. Okay. Yes. Okay, seterusnya saya nak terus pada satu lagi perkara seterusnya yang penting dalam dalam matematik ni dia banyak simbol, banyak tanda dan dia saling dia ada kegunaan dia. Ada kalanya dia boleh digunakan pada banyak tempat, ada kalanya tak boleh. Dia hanya untuk perkara tersebut. Okay, yang pertama yang berbentuk apa yang dinamakan sebagai titik koordinat, coordinate point. Semua fungsi dia ada titik koordinat dia masing-masing. Dan apa yang dinamakan sebagai titik koordinat ni, bila kita lihat dalam konteks matematik ni, titik koordinat, saya nak tekankan, dia akan mewakili satu nilai X dan satu nilai Y dalam bentuk kurungan. Kurungan yang melengkung tu. Kurungan tu dia ada macam-macam. Paling tidak pun kita ada kurungan petak, lurus, ataupun dalam bentuk titik ni. Semuanya kurungan. Tapi yang kita fokus dalam kelas ni ialah kurungan yang berbentuk lengkung. Sebab dalam kurungan ni, dia akan merujuk pada nilai yang pertama untuk X, nilai yang kedua untuk Y. Bergantung pada fungsi, bergantung pada titik yang mana. Okey, jadi bila kita tulis titik koordinat, bila awak tulis titik koordinat, perlu diingatkan, kita akan guna kita akan guna kita akan guna kita akan guna titik koordinat, kita akan guna kurungan yang melengkung, bukannya kurungan yang petak atau kurungan yang berbentuk garisan lurus ataupun yang berbentuk yang ada bentuk macam tajam ni kan. Untuk titik koordinat. Bila sebut titik koordinat, kita merujuk pada kurungan ni. Atau perlu ingat, bila awak tulis bentuk yang lain, maksudnya itu bukannya titik, titik koordinat. Atau kena berhati-hati. Okey, dalam titik koordinat, mungkin ramai yang tahu, tapi saya tak nak ingatkan sebab ini antara perkara yang matematik dia tak boleh dia nak tolak ansur lah. Maksudnya dia kena ikut juga. Okey, titik koordinat ni dalam dia akan ada dua nombor. Seperti awak lihat kan, nombor 3, 13, 5, 23, 7, 33. Nombor yang pertama, kita tengah dia akan ada koma seperti biasa. Untuk memisahkan kedua-dua nombor tu. Okey, nombor yang pertama tu untuk X. Nombor yang kedua tu untuk Y. Nombor yang pertama tu untuk input. Nombor yang kedua tu untuk output. Nombor yang pertama tu ialah domain. Nombor yang kedua tu ialah julat bagi Y. Itu yang perlu berhati-hati. Jadi kalau sebagai contoh, kalau saya ada set domain dan set julat ni, ni set domain, set julat yang tadi, yang kita dah buat. Kalau lihat dalam pengingat yang kita buat tadi, kita ada nilai X dan juga nilai Y. Jadi dia punya titik koordinat dia, bila kita tulis titik koordinat X, Y, dia ada dalam bentuk yang ini X3, Y13. X5, Y23. Kemudian X7,
7Y33. Ini dalam konteks titik koordinat. Ini salah satu cara untuk kita jelaskan, untuk kita huraikan hubungan X dan Y yang terhasil daripada satu fungsi. Okay. Itu dalam konteks titik koordinat. Jadi berhati-hati bila awak tulis titik koordinat, kurungan tu kena penting. Kurungan tu sangat penting. Cuma kat sini kalau saya balik pada contoh ni, walaupun kalau awak tulis titik koordinat begini, 13. Walaupun nombor dia sama, tapi dia memberi maksud yang lain. Dia tak semestinya itu ialah nilai X ataupun nilai Y. Contohnya macam domain tadi kan. Bila kita lihat domain. Ni dia. Kita ada nombor. Kalau kita ambil 2 nombor je. 13, 23. Kurungan begini menunjukkan 13, 23 ni dia merujuk pada pemboleh ubah yang sama. Sama ada X ataupun Y. Sebab tu nak tulis titik koordinat, dia mesti berbentuk melengkung sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Ini ada perkara yang perlu awak beri perhatian. Sebabnya bila nak menjawab kan, dapatkan titik koordinat, nombor tu betul, kurungan salah, maknanya salah lah kesemuanya. Sebab dia merujuk pada maksud yang lain walaupun nombor dia sama. Okey, yang seterusnya satah koordinat gambar rajah. Gambar rajah, okey, ada macam-macam cara yang saya akan gunakan. Ada macam-macam cara ada macam-macam bentuk gambar rajah. Saya gunakan yang standard. Kita ada paksi X dan paksi melintang. Kita ada paksi X, kita ada paksi X dan paksi melintang. Okey, paksi X, paksi melintang ialah untuk paksi X untuk domain. Paksi Y adalah untuk julat dia. Pemboleh ubah tak bersandar dia. Yang apa ni, pemboleh ubah tidak bersandar bagi Y yang berada di sebelah kiri persamaan. Okey. Manakala paksi menegak, X di paksi melintang, Y di paksi menegak. Domain tu akan berada, paksi melintang akan digunakan untuk domain, paksi menegak akan digunakan untuk julat. Ini contoh yang biasalah kita tahu, ini kawasan kedua-duanya positif. Ini kawasan X negatif, Y positif. Ini kawasan X negatif, Y pun negatif. Dan yang seterusnya kuadran dia, ini kawasan X positif, Y negatif. Nilai-nilai yang kita dapat. Dan selalunya kita akan lihat nilai Y secara umum daripada negatif infinity sampai positif infinity. Begitu juga bagi nilai nilai Y. Okay, konsep dalam konsep bila kita nak melakar je dalam lakaran graf. Bila melakar ni maksudnya kita lukis secara umum saja, tidak secara detail. Okay, seterusnya kalau dalam buku ni pun ada latihan, awak boleh buat latihan tersebut bagaimana yang saya dah share ni. Okey. Dari input output, okey, itu contoh, itu perkara asas bagi fungsi, bagi mana-mana fungsi secara umum. Jadi ada perkara asas yang perlu awak tahu untuk memastikan supaya jawapan itu tepat, dia tidak membawa maksud lain. Matematik ni kadang-kadang dia meringkaskan ayat yang panjang tu, dia gunakan simbol-simbol tertentu. Jadi simbol-simbol tu kita perlu faham untuk apa dan bagaimana untuk jelaskan. Okey, ada soalan setakat ni? Ada. Okey, yang lain-lain. Okey, ni saya tinggalkan untuk awak, graf dan sebagainya. Okey, dari segi penulisan, kita sebab matematik ni dia suka meringkaskan satu perkataan panjang tu dia wakilkan dengan simbol. Untuk fungsi selalunya kita akan gunakan huruf-huruf seperti F kecil, G kecil, H kecil, huruf H ataupun G.
Yang paling popular tu yang F, G dan H yang kecil tu. Di mana kita gunakan dia untuk memberi nama pada fungsi tersebut. Andaikan kalau F mewakili fungsi yang ditarifkan, jadi kita akan baca Y sama dengan X campur 5, maka juga boleh ditulis sebagai Fx. Fx ialah F bagi X untuk menandakan nombor output yang sepadan dengan nombor input. Sebab tu ada kalanya saya tulis Fx, ada kalanya ditulis Gx, ada kalanya ditulis Hx, sama ada huruf besar ataupun huruf kecil tersebut. Okey, Fx, Gx apa saja itu ialah untuk fungsi. Iaitu F nilai yang nilai fungsi tersebut, F tersebut, Gx tersebut dia ada nilai-nilai yang untuk X. Dan kita akan dapat nilai fungsi. Okey, dan sebagai contoh kalau saya kata saya ada fungsi ini juga Y. Y sama dengan X campur 5. Seperti tadi, Y campur X campur 5. Okay, saya nak tahu berapakah nilai Y kalau X sama dengan 3. Ini maksudnya F dalam kurungan 3. F macam dikurungkan 3. Jawapan 5. Kenapa jawapan 5? Kita gantikan dalam fungsi Y sama dengan X campur 5 ni. Sebagai contoh ni. Y sama dengan X campur 5 sama dengan Y sama dengan 3 campur 5. Jawapannya sama dengan 8. Ini cara untuk kita punya fungsi. Sebab tu ada kalanya saya tulis Fx, ada kalanya saya tulis Y, ada kalanya saya tulis Gx. Dalam erti kata lain, kalau saya tulis Y sama dengan 5 campur X, dia sama juga kalau saya tulis Y, X sama dengan 5 campur X. Ataupun kalau kita guna semua huruf besar untuk dapatkan pendaftaran, kita bandingkan dalam konteks fungsi ni. Kalau saya tulis Y sama dengan 5X campur 2, dia juga boleh ditulis Y sama dengan 5 campur X. Okay, ini saya nak tunjukkan dari segi simbol je. Simbol yang berbeza tapi maksud dia sama. Ini juga boleh ditulis sebagai Fx sama dengan 5 campur X. Menunjukkan X tu wujud di sebelah kanan. Sebab kita lihat F dalam kurungan X. F bagi X ataupun nilai fungsi. Okay. Seterusnya, okey, ini konsep pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tak bersandar. Okay, saya balik semula pada contoh kita tadi. Untuk saya terangkan maksud pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tak bersandar. Okay, kalau lihat balik pada konsep tadi, kalau katalah saya pergi balik pada contoh kita yang pertama tadi. Contoh yang pertama, iaitu Y sama dengan 5X tolak 2. Jadi kalau X sama dengan 3, Y sama dengan 5 darab 3, 15 tolak 2. Sama dengan kalau kita kira sama dengan 13. Okay. Kita tahu Y ialah output, X ialah input. X sama dengan 3 ialah salah satu domain dia. Y sama dengan 13 itu ialah nilai julat dia. Nilai julat bagi fungsi tersebut. Okay, cuma dalam konteks ni, kalau awak lihat, untuk dapatkan 13 ni, kita perlukan maklumat X. Nilai X tu kita perlu masukkan. Kita kena gantikan dalam fungsi. Ini juga boleh ditulis sebagai F3 sama dengan 5 darab 3 tolak 2. Jawapannya akan sama. Okay. F dalam kurungan 3 ialah F. Nilai bagi F, nilai bagi fungsi apabila X sama dengan 3. Sebab tu jangan main-main dengan bracket ni. Bracket dan juga maksud dia. Sebab dia selalu digunakan untuk fungsi saja. Jangan gunakan dalam bidang yang lain lah. Kadang-kadang dia tak sesuai. Dalam contoh ni apabila X sama dengan 3, Y akan sama dengan 13. Ataupun kita baca Y sama dengan 5 darab 3 tolak 12. Jawapan dia akan sama, dia merujuk pada perkara yang sama. Okey. Dan dalam contoh ni, kalau kita awak perhatikan, untuk dapatkan Y sama dengan 13 tu, kita perlukan nilai X sama dengan 3. Nilai X sama dengan nilai X
sama dengan 3. Nilai X tu perlu ditentukan terlebih dahulu untuk dapatkan nilai Y sama dengan 13 tu. Dalam erti kata lain, nilai Y bergantung pada nilai X. Nilai Y bergantung pada nilai X. Nilai Y bergantung pada nilai X. Untuk dapatkan nilai Y, kita kena tentukan nilai X tu dahulu. Tu dia punya berat je lah. Sebab berat dia maksudnya kat sini, kalau kita tak tahu nilai X, kita tak akan dapat nilai Y. Ini menunjukkan nilai Y bergantung pada X. Bergantung pada nilai X. Nilai X ni kita kena tentukan. Tentukan macam mana? Kalau secara dalam kelas ni kita akan pilih lah. Kalau secara amalan je, teori ni kita kena decide dulu. Berapa nilai X. Kenapa X sama dengan 3 dan sebagainya. Tu kalau awak buat research dan sebagainya, perkara tu perlu dipertimbangkan. Tapi dalam kelas ni konsep kita pada julat dan domain saja. Jadi, nilai X ni akan menentukan nilai Y. Nilai X tidak bergantung pada Y. Tapi nilai Y bergantung pada nilai X. Satu lagi nama bagi X dan Y. Di sini juga X dinamakan sebagai pemboleh ubah bebas. Bebas maksudnya tidak bersandar. Bebas maksudnya tidak bersandar. Itu maksud apa ni? Pemboleh ubah tak bersandar. Kadang-kadang saya akan sebut pemboleh ubah pemboleh ubah tidak bersandar. Ataupun pemboleh ubah nama lain tidak bersandar dan juga bebas. Pemboleh ubah tak bersandar ataupun pemboleh ubah bebas. Ini banyak nama tadi kan. Daripada kita dah ada domain, dah ada input, sekarang kita ada bebas, kita ada pemboleh ubah bersandar. Bagi kita merujuk pemboleh ubah yang sama, iaitu X. Merujuk pemboleh ubah yang sama, itu X. Iaitu bebas, tak bersandar ataupun nilai julat dan juga input. Itu antara perkara yang awak perlu tahulah bila kita deal dengan konsep macam ni. Okey. Oleh kerana nilai X menghasilkan nilai Y. Oleh kerana nilai X menghasilkan nilai Y ni, nilai Y akan bergantung pada nilai X. Jadi X bebas, Y tidak bebas. X bebas, Y tidak bebas. Nilai Y bergantung pada nilai X. Nilai X kita boleh tentukan, barulah kita dapat nilai Y. Ini contoh kalau kita ada X sama dengan 3 dan seterusnya juga untuk nilai X yang lain. Jadi ada kaitan dia. Sebab tu Y berfungsi pada X. Nilai Y bergantung pada nilai X. Okay, sebab tu kita ada pemboleh ubah nama lain tidak bebas ataupun bersandar. Kita tertinggal ni. Bersandar. Itu semua untuk Y. Maknanya kita ada Y ni dia ada beberapa nama. Sama ada dia output ataupun julat dan seterusnya. Semuanya anda perlu faham untuk kursus ni. Sebab nanti topik-topik yang lain kita akan gunakan konsep ni secara tak langsung. Apa lagi? Jadi kalau lagi sekali kita tulis Y sama dengan Y sama dengan 5X tolak 2. Sekarang kita boleh buat conclusion bahawa kalau ditanya apakah pemboleh ubah bebas, pemboleh ubah tak bersandar, jawapan dia ialah 5X. Ada jawapan sebahagian, bukan jawapan penuh. Kemudian apakah pemboleh ubah tidak bebas ataupun bersandar? Pemboleh ubah bersandar.
bahagian pemboleh ubah bebas ialah bukan 5x, pemboleh ubah bebas ialah 5. X, pemboleh ubah ialah X. 5 tu bukannya pemboleh ubah. 5 tu ialah nombor dia, koefisien dia. Manakala pemboleh ubah bersandar, pemboleh ubah tak bebas ialah Y. Ialah Y. Dan Y ialah berfungsi pada X. Manakala yang lain-lain, kat sini kita ada dua nombor ni. Sebelah X, 5 dan negatif. 5 dan negatif 2. Itu namanya ialah perkali. Itu nama dia ialah koefisien dan kita boleh kira nilai dia. Okey, kalau inilah contoh dia. Okey, siapa boleh tolong saya? 5 dan 2 ni, negatif 2 ni, apa nama dia? Apakah nama bagi 5 dan 2 ni? Y pemboleh ubah bersandar. Y pemboleh ubah bersandar. 6 pula. Y pemboleh ubah bersandar. X pemboleh ubah tak bersandar. Pemboleh ubah bebas. 5 dan 2 ni apa nama yang patut kita bagi? Ada siapa boleh bantu saya? Tolong jawab kan. Lawan bagi pemboleh ubah bebas. 5 ialah apa tadi? Lawan bagi pemboleh ubah bebas. Negatif 2? Maksudnya pemboleh ubah tidak bebas. Pemboleh ubah tidak bebas ialah Y. Pemboleh ubah tak bebas tu Y. Pemboleh ubah bebas tu ialah X. 5 dan 2 ni namanya apa? Setiap satu komponen tu dia ada nama dia. Okey, setakat yang jawapan yang kawan kita. Okey, siapa tu? Tak dengar suara. Okey. Constant ke? Yang mana satu? 5 ke negatif 2? 2, negatif 2 tu. Negatif 2. Okey, negatif 2 ada kawan kita kata dia adalah constant. Constant ni bahasa Melayu apa? Pemalar Pemalar. Okey, yang 5 tu? 5 tu apa? Ada siapa boleh bantu? Dia setiap tu dia ada nama dia. Kita kena tahu bila kita buat fungsi. Ada siapa boleh bantu saya? Just cuba apa yang awak tahu sekadar yang awak dah belajar kan? Apa yang awak tahu? Ini bukan cerita betul salah. Betul salah dekat exam nanti. Anyone? Ada siapa? Tak ada siapa tahu ke? Ya betul korang ni. Okay, 5 nama dia ialah Gradient ke? Yes. Tak jelas. Ulang balik. Gradient. Okey, gradient nama lain apa? Kecerunan. Kecerunan. That's good. Terima kasih. Betul. Okey. 5 tu sebab kecerunan. Okey. Yang jawab kecerunan tadi. Siapa nama tadi? Yang jawab kecerunan tu? Mazwan. Kenapa awak kata tu kecerunan? Apa yang awak tengok awak kata tu kecerunan? Kenapa 5 tu mesti kecerunan? Betul lah jawapan dia kecerunan. Tapi kenapa? Saya ingat dengan formula Y equal to mx plus c dan m tu ada gradient. Tu je. Y mx plus c ni apa? Formula straight line. Apa dia? Straight line. Linear. Y apa? Linear. Y sama dengan mx campur c ialah fungsi linear. Okey, kenapa saya tanya? Sebab saya nak awak lihat begitu. Sebab nanti kita akan jumpa beberapa fungsi, at least 4 fungsi. Setiap fungsi itu ciri dia berbeza-beza. Tetapi dia tetap ada pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar tu. Y dan X tu dia ada dalam semua fungsi. Tetapi sama ada itu intercept, sama ada itu gradient ataupun tidak, dia bergantung pada bentuk fungsi tu. Dalam konteks ni, kalau saya tulis Y sama dengan 5x tolak 2, kawan kita kata 5 tu fungsi. Kenapa dia kata 5 tu fungsi? Sebab ini ialah fungsi linear. Kalau fungsi linear, siapa yang respon tadi betul lah. Kalau ini fungsi linear, maksudnya yang sebelah X tu mesti kecerunan. Tak ada yang lain. Yang kedua tu ialah pintasan. Tapi kalau saya kembangkan fungsi ni, Y sama dengan katalah 5x kuasa 2 campur 5x tolak 2. Sekarang awak ada 5x. Y masih pemboleh ubah tidak bebas. X masih pemboleh ubah bebas. Tetapi kita ada nombor 5 dua kali. Nombor negatif 2 sekali. Negatif 2 ada nama dia mungkin pintasan. Tetapi 5 kali ni dia bukan lagi kecerunan. Dia akan berbeza-beza. Kenapa saya tekan kat sini? Sebab dia bergantung pada di mana fungsi itu.
Apakah fungsi tersebut? Sama ada dia fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi log atau fungsi eksponen. Jadi setiap fungsi tu dia ada ciri-ciri dia. Apa ni, untuk dalam kelas ni awak kena kenal pasti, awak kena tahu, awak kena faham perbezaan setiap fungsi tersebut supaya bila kita apply kan nanti dia akan jadi lagi mudah. Awak tahu, oh fungsi cos berbentuk kuadratik, fungsi jumlah hasil berbentuk linear. Fungsi ini fungsi penawaran berbentuk berbentuk log, eksponen dan sebagainya. Jadi macam mana nak kenal? Pertama kita tahulah apakah ciri-ciri fungsi tersebut. Itu nanti saya akan bawakan dalam kelas ni yang berkaitan dengan perkara ni. Sebab dalam kelas ni saya nak awak faham begitu. Faham begitu bila bila kita menilai sesuatu. Dia bukan sekadar kita nak kira, bukan tujuan untuk kira sebagaimana yang saya buat ni kan. X3, Y berapa. Saya rasa bukan kat sini tempat dia. Bukan kat sini yang sepatutnya untuk saya uji awak. Ya, kalau nak uji begitu mungkin di peringkat yang lebih rendah kan, peringkat sekolah dan sebagainya. Untuk peringkat ni, apa yang saya bawa ni hanya untuk tujuan pengulangan. Saya nak ulang kaji saja supaya awak boleh recall apa yang awak belajar. Tapi bukan itu tujuan dia. Bukan itu tujuan dia. Tujuan dia ialah awak kena faham. Sebab tu saya ulang perkataan julat, perkataan domain, input, output. Saya nak faham dalam bentuk konsep-konsep asas ni. Walaupun nama dia asas, dia penting. Sebab dia akan matematik ni dia suka memendekkan perkataan yang banyak panjang tu, dia tukar jadi simbol. Macam tadi kan, kawan kita sebut kecerunan. Dia sebut kecerunan. Dia sebut juga apa ni? Kalau kecerunan tu dia ada M. Ada M kan? Ada M dia. Mana tadi? Perkataan kecerunan tu dia tukar jadi dia tukar jadi M saja. Y sama dengan MX campur C. Itu je. Jadi awak tahu, awak jumpa je di mana-mana, sebelah je X, kalau fungsi linear dia tetap kecerunan. Saya nak faham konsep dia. Jangan risaukan pengiraan, jangan risaukan nombor, jangan risaukan angka. Sebab awak ada kalkulator. Awak boleh kira. Saya tahu awak boleh kira dengan betul. Yang penting awak dah faham. Itu belum lagi kita kalau ditanya soalan. Kalau tadi ni cerun dia 2, cerun dia 5. M sama dengan 5. Apa maksud 5? Apakah yang digambarkan oleh 5? Itulah perkara yang perlu diketahui. Bukan sekadar untuk kira, bukan sekadar untuk tahu, itu cerun anda perlu faham. Apakah yang dimaksudkan dengan 5? Apa lagi pintasan 2 ni? Apa lagi pintasan 2 ni? Apa maksud pintasan dan sebagainya? Itu yang akan bawa anda dalam kelas ni bila kita bercerita pasal fungsi. Itu orang kata level yang awak perlu set. Dia bukan sekadar mengira betul salah. Sebab tu dalam kelas saya rasa saya pernah sebut dalam kelas-kelas saya sebelum ni, mungkin sebagian dari sini pernah dengar, dalam kita belajar, dalam kita buat ulang kaji, jangan hiraukan jawapan yang betul. Jangan susah hati sangat jawapan tu betul ke salah. Yang awak perlu hiraukan sangat, awak yakin tak jawapan tu betul salah? Ataupun macam mana nak dapatkan jawapan yang betul? Itu yang awak perlu tahu. Bukan apa, tapi bagaimana untuk dapatkan jawapan yang betul. Sebab insyaAllah kalau awak yakin itu jalan dia, memang itulah jawapan dia. Kalau sekadar kita tahu jawapan tu betul, tapi kita tak tahu macam mana nak dapat jawapan yang betul, itu bukannya itu bukan orang kata bukan kat sini lah. Orang kata bukan tu tujuannya kita masuk universiti ni. Begitu juga kalau kata sekarang ni kita dah ada teknologi. Saya nak share benda sebab benda ni bagus. Kita dah ada teknologi, nak melukis raja, nak melukis fungsi semua, awak tak perlu pun lukis dengan tangan sekarang. Sebab kalau lihat dalam buku saya kebanyakan ada yang saya gunakan apps untuk saya lukis. Untuk saya lukis, pada contoh ni saya rasa ada. Ini saya lukis sendiri, ni saya lukis sendiri. Mana kalau ada app, ada satu tu saya pakai apps. Ni, yang ni saya guna apps untuk saya lukis, cuma saya kena adjust sikit. Teknologi tu dah ada. Apa lagi kita ada AI-nya, kita ada ChatGPT-nya, sekarang kita dah ada DeepSeek dan macam-macam yang lain. Semuanya bagus. Semuanya orang kata kalau awak tanya perlu tak awak guna, saya rasa ada keperluan untuk awak guna. Dia sangat membantu. Tetapi dia ada beza dia kat sini bila awak bila nak kata macam mana dia ilmu ni dia mesti ada proses tau, supaya awak perlu belajar, awak perlu menuntut untuk awak dapat. Kalau awak orang katalah awak belajar melalui YouTube saja kan. Awak belajar melalui YouTube. Contoh macam saya. Pengalaman saya ada kebun.
Kat kebun saya tu dekat atas bukit, saya tak ada peralatan kat situ, air tak ada, api tak ada. Tapi saya nak siram pokok saya. Saya tak boleh siram hari macam sebab kebun tu bukan belakang rumah saya. Jadi saya kena fikir apa saya nak buat. Saya jumpa solar, pump solar dan sebagainya, dan saya belajar pasang sendiri. Walaupun saya boleh pasang dan dia berfungsi. Saya tengok Google sikit, saya tanya orang sikit. Jadi saya boleh pasang pump solar, saya boleh pasang CCTV solar. Jadi benda-benda yang solar-solar ni kebanyakan dia saya dah mula faham sebab saya belajar, sebab saya dah tahu. Macam mana saya tahu? Saya belajar. Macam mana saya belajar tu? Satu persoalan. Saya belajar sendiri. Saya tak belajar secara rasmi, saya tak pergi kelas, saya tak pergi apa, belajar kat YouTube, kat TikTok, kita tanya orang kan. Jadi kat situ, walaupun saya ada pengetahuan mengenai solar, tapi orang kata saya bersifat amatur. Saya bukannya bukannya penyedia perkhidmatan solar yang ada sertifikat, yang certified. Yang certified, ada kelayakan. Jadi kalau saya nak pasang orang punya, orang kata sangat risikolah, sebab mungkin saya boleh buat saya punya sendiri, tapi saya tak boleh buat orang yang punya. Kalau kita nak minta orang pasang, kita carilah yang orang yang ada pakar dia, yang pakar yang buat kerja. Saya boleh buat tapi saya bukan pakar dia. Saya tahu tapi saya bukan pakar dia. Begitu je bila kita belajar, kita tahu benda tersebut, kita boleh dapat jawapan dengan menggunakan AI kan. AI katalah contohnya apa ya? Contoh katalah kalau sekarang ni kan, kalau awak ambil je contoh soalan ni, soalan kat sini awak screenshot, masuk AI, masuk DeepSeek, dia akan keluar jawapan. Kalau pergi DeepSeek tu, dia lagi detail jawapan daripada AI. Saya dah test semua dah. Cuma yang membezakan, awak boleh dapat jawapan, awak ada jawapan dia, tapi adakah awak tahu jawapan tu betul atau salah? Satu cerita. Adakah awak faham bagaimana jawapan tu diperolehi? Itu satu perkara yang lain. Itu satu perkara yang lain, dan dia perlukan hanya mereka yang dah belajar secara rasmi je. Awak dah masuk kelas dan sebagainya, baru awak tahu apa yang awak ajar, apa yang ada tu betul ataupun salah. Contohnya kalau katalah awak dah belajar matematik ataupun awak dah belajar satu ilmu tu, awak tahu jawapannya, awak cek dengan ChatGPT, cek dengan DeepSeek, dapat jawapan, anda tahu memang tu pun jawapan dia. Kenapa anda yakin? Sebab awak dah ada ilmu tu. Compare dengan awak bagi kawan soalan lagi yang tak belajar, awak bagi soalan yang sama supaya suruh dia masukkan dalam ChatGPT, dia tekan, dia akan dapat jawapan yang sama. Perbezaan dia ialah yang seorang ni dia tahu, dia yakin jawapan tu betul sebab memang betul, bila dia baca, dia cek, dia jawab betul. Yang seorang lagi, dia ada jawapan yang betul tapi dia tak tahu pun jawapan tu betul. Dia hanya sebab dia kata aku yakin ni sebab ChatGPT buat kan, dia mesti betul. Nampak tak? Itulah beza dia. Sebab tu bila kita menulis begini, kalau kita mengira fungsi ni, kalau awak kira fungsi apa yang saya nak share ni, awak kira semua fungsi yang saya tunjukkan ni, kat sekolah pun kita dah belajar dah benda ni. Dalam matematik saya rasa bukan LMAT pun dah belajar pakai fungsi. Tapi dalam kelas ni bukan itu saja yang saya akan sentuh. Saya akan sentuh lebih daripada itu. Macam mana kita nak membaca fungsi, macam mana kita nak memahami fungsi tersebut, dan lebih besar lagi macam mana kita nak applykan dia, fungsi tersebut. Jadi setiap nombor yang awak tulis tu ada maksud dia. 5-nya macam ni kan. Apa maksud turun, apa maksud fx tersebut, kenapa y, kenapa tak fx dan sebagainya. Itulah yang kita akan belajar dalam kursus matematik ni. Sebab tu proses tu penting. Dan kalau balik pada AI tadi, kalau awak tanya saya, sebab tu saya tak risau kalau pelajar saya guna AI ni, sebab saya tahu tak semua jawapan dalam AI tu betul. Sebab saya dah cek kan. Dia bukan semua, maksudnya kalau 10 soalan yang kita tanya, mungkin 3-4 tu tak betul, tak tepat, dan kita boleh counter dia balik. Bila awak dapat jawapan, kalau awak tahu, cuba awak counter. Bila awak dapat test, nanti dia akan mengaku, ya betul jawapan dia salah sebab saya tidak mengambil dia. Sebab saya dah ada pengalaman bila saya guna AI tu kan, saya just nak test dia, dan saya minta dia sesuatu, saya dah tahu jawapan dia, cuma saya nak idea yang lain. Tapi ChatGPT dia bagi idea lain. Yang idea yang dia bagi tu salah. Jadi bila saya counter dia balik, maksudnya bila dia test dia mengaku, dia tahu okey bla 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 bla. Jadi conclusion kat situ tak semua yang ada dekat ChatGPT DeepSeek tu betul. Betul, ada yang salah, ada yang kurang tepat. Dan yang hanya tahu betul-betul salah atau tepat mereka yang ada ilmu dalam bidang tersebut lah. Macam juga saya, kalau saya tulis tanya ChatGPT pasal sesuatu yang bukan dalam bidang saya akan dapat jawapan, tapi saya tak tahu, saya tak boleh semak jawapan dia betul ke salah. Ya ke kan? Adakah jawapan tu yakin saya boleh betul ke jawapannya?
Sebab tak ada siapa yang selamat dan kita pun tak tahu jawapan tu betul ataupun tidak. Dan begitu juga bila awak buat latihan. Latihan dalam buku kan. Semua nasib baik dah ada jawapan yang akhir kan. Ada jawapan akhir. Tapi proses untuk dapatkan jawapan tu awak perlu tahu. Sebab jawapan tu dah ada. Bagaimana nak dapat jawapan tu? Itu anda perlu lakukan sendiri. Iaitu jalan kerja dah. Dalam matematik itu nama dia jalan. Itu nama dia jalan kerja. Itulah level matematik yang awak akan belajar dalam kelas ni. Dia bukan sekadar untuk mengira. Sebab tu saya banyak tentu pasal mengenai konsep. Okey, konsep yang seterusnya. Okey, konsep tadi kan yang saya sentuh cerun dan sebagainya. Maknanya okey, ada yang tahu, ada yang mungkin dah terlupa. Di situlah bila kita lihat fungsi ni fungsi linear. Jadi automatik semua kalau dia fungsi linear, dia ada ciri dia. Kalau dia fungsi log, dia ada ciri dia. Dia fungsi eksponen, dia ada ciri dia. Dia fungsi kuadratik, dia ada ciri. Ciri-ciri itulah yang perlu anda ketahui. Sebab kita akan bawa semuanya sampailah habis nanti untuk topik final exam nanti. Itulah dia punya, walaupun topik final exam tu dia 3 topik terakhir, tapi dia masih gunakan ilmu untuk topik yang pertama. Itu yang menjadikan kadang-kadang kursus matematik ni dia susah sebab dia berkait. Kadang soalan ni satu soalan tu dia boleh merangkumi beberapa topik. Beberapa topik. Macam itulah kalau pengalaman saya tengok soalan apa ni, bila orang kata admat susah kan. Anak saya rasa susah dan sebagainya. Sebab saya masa sekolah, saya aliran sastra. Saya tak pernah ambil admat kat sekolah. Saya tak pernah belajar admat secara rasmi. Tapi bila orang kata susah kan, saya tengok balik susah dia sebab apa? Sebab admat ni dia suka tanya satu soalan tu ada beberapa topik. Dan topik tu bukan sekadar topik form 4, form 5. Termasuklah topik tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Yang pelajar dah lupa dah. Maknanya pelajar kena applykan formula tu, barulah dia boleh applykan formula yang ada dalam tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi dia punya pemahaman ilmu dia sangat luas. Sebab itulah dia orang kata bukan jalan-jalan orang lah. Yang boleh bawa kan. Sebab kalau kita terlupa apa yang kita dah belajar, itu yang menjadikan kita tak boleh buat. Dan dalam matematik, elemen tu ada. Elemen tu ada. Kadang-kadang soalan tu soalan apply. Terutamanya soalan apply. Awak dah belajar dalam makro, mikro kan. Dia apply. Dia akan tanya kat sini. Contohnya kalau dia tanya katalah lebihan pengguna kan. Dia beri fungsi permintaan bla 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 bla, dapatkan lebihan pengguna. Lebihan pengguna kita tak belajar banyak dalam kelas ni. Adalah sikit saya kata banyak belajar dalam makro, mikro. Bila kita cerita fungsi cos, fungsi cos sud, fungsi cos berubah kan. Yang biasa kita lukis kan. Kita belajar, kita kata AC, kita kata ni ABC kan. Kita ada MC. Macam tu kan. Konsep tu akan digunakan bila kita buat aplikasi tu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang matematik tu agak mencabar lah. Sebab dia tahu, pelajar ni dia tahu, tapi dia tak boleh nak applykan. Dia nak applykan. Bila dia kata dapatkan titik AC sama dengan MC. AC sama dengan MC. Kita tahulah AC sama MC kat sini. Bila dia bersilang. Bila kita applykan dalam matematik, macam mana kita nak kira tu? Sebelum ni kita lukis. Kan kita nak dapatkan titik pada titik AC sama MC dengan menggunakan matematik. That's why bila kat situ yang kadang yang menjadi cabaran dia. Dia tahu fungsi tu. Dia tahu MC fungsi linear. MC fungsi linear. AC fungsi kuadratik contohnya. Tapi macam mana nak dapatkan titik tu? Macam mana nak kira dalam matematik? Nak lukis boleh lukis. Sebab awak dah belajar dalam kelas yang lain. Sekarang dalam matematik awak kena bawa ilmu tu masuk dalam sini bila jumpa soalan begini. Itu cabaran dia. Yang saya boleh bagi gambaran lah sedikit mengenai apa yang kita akan belajar. Jadi konsep-konsep tu penting. That's why saya suka tekankan konsep-konsep pada peringkat permulaan. Termasuklah rajah ni. Kalau awak lihat dalam rajah berapa ni, rajah contoh-contoh tambahan ni, saya ada selarikan beberapa rajah yang di mana rajah ni dia ada beberapa titik kat sini. Ni fungsi ni dia pelik sikit. Ini namanya fungsi berstruktur. Fungsi berstruktur. Fungsi berstruktur. Fungsi berstruktur ni dia ada macam-macam bentuk dalam dia. Yang ada ni malah. Fungsi berstruktur ni dia ada pattern dia. Iaitu dia kata tentukan sama ada kita ada y, tentukan sama ada y
fungsi Y adalah fungsi atau hubungan. Okey, fungsi atau hubungan, fungsi nanti saya akan sentuh. Dalam topik sebelum ni pun dia jelaskan. Saya boleh baca sendiri apa beza fungsi dengan hubungan. Okey, cuma kat sini yang saya nak tekankan ialah okey, dia kata fungsi ni Y akan sama dengan 3 kalau X tu lebih besar daripada 1. Semua nilai-nilai X yang lebih besar daripada 1, Y akan sama dengan 3. Tapi kalau X sama dengan 1, Y akan sama dengan kosong. Dan fungsi itu ialah kosong. Dan jika X kurang daripada 1, apa saja nilai X kurang daripada 1, kosong, X kurang daripada 1, yang macam X kosong, negatif 1, negatif 2 dan sebagainya, nilai Y kekal pada negatif 3. Tapi kalau X lebih besar daripada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, nilai X akan sama dengan 3. Dan jika X sama dengan 1, nilai Y terus berubah jadi kosong. Itu maksudnya. Dan semasa kita melukis, ada 3 titik kat situ. Ada 3 titik. 2 titik putih dan 1 titik hitam. 2 titik putih dan 1 titik hitam. Dalam matematik ada beza, ada maksud dia. Lepas ni pun awak akan jumpa ada kalanya saya lukis titik hitam, ada kalanya saya lukis titik putih. Secara konsep dia menunjukkan dia ada maksud dia, ada maksud yang berbeza. Okey. Semua titik ni ialah titik koordinat. Ini kalau saya tulis titik koordinat X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Yang sini katalah ni titik A. Titik B, ini ialah titik koordinat X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Kata titik yang seterusnya titik C. Titik C ni ialah titik di mana juga titik koordinat, tapi apabila X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 3. Nilai X tu sama, tapi nilai Y yang berbeza-beza. Semuanya titik koordinat. Di situ ada titik koordinat. Tapi kenapa B berwarna hitam titik dia, A dan C berwarna putih? Jadi dia ada maksud dia. Tak boleh ditulis sembarangan. Dia menunjukkan nilai Y hanya tertakrif. Nilai fungsi wujud. Nilai fungsi boleh dikira. Nilai fungsi boleh diperolehi. Nilai output. Nilai julat. Nilai pemboleh ubah bersandar. Nilai pemboleh ubah tak bebas boleh diperolehi pada titik hitam sahaja. Siapa tak faham boleh tanya ni. Jadi itu maksud titik hitam. Titik hitam menunjukkan kat situlah Y. Kat situlah input. Kat situlah julat. Kat situlah nilai fungsi. Itu nilai titik hitam. Pada titik putih, Y tak ada kat situ. Fungsi tak ada kat situ. Julat tak ada kat situ. Lagi apa? Pemboleh ubah bebas nilai dia, pemboleh ubah tak bebas nilai dia tak ada kat situ. Dan seterusnya. Itu maksud dia. Jadi pada garisan ni, nampak tak saya buat garisan? Sebab pada titik A, B dan C, semua nilai X, semua nilai domain dia 1. X1, X sama dengan 1, X sama dengan 1. Domain dia 1, input dia 1, nilai pemboleh ubah bebas dia 1, nilai pemboleh ubah tak bersandar dia sama dengan 1. Itu maksud pada titik A, B dan C tu. Tapi nilai Y, walaupun pada tiga titik itu di situ ada nilai X, tapi nilai Y hanya ada pada B. Iaitu apabila X sama dengan 1, Y mesti sama dengan 0. Bukannya negatif 3 ataupun positif 3. Itu yang disebut dalam structure ni. Kalau X 1, Y 0. Kalau X lebih besar daripada 1, tak termasuk 1, Y 3. Kalau X lebih kecil daripada 1, Y sama dengan negatif 3. Itu maksud titik hitam dan titik putih. Pada titik hitam, maksudnya di situ ada nilai fungsi. Pada titik putih, di situ tiada nilai fungsi. Walaupun nilai koordinat ada, nilai bagi X sahaja yang ada. Nilai Y tiada di situ. Tetapi kalau saya tetapi kalau saya hitamkan, contoh saya hitamkan kedua-duanya, maksudnya nilai Y wujud pada titik A dan titik B. Apabila X sama dengan 1, Y mungkin sama dengan 0 ataupun sama dengan 3. Apa lagi kalau saya hitamkan kesemuanya. Iaitu apabila X sama dengan 1, nilai fungsi akan berada pada titik A
B dan C. Apabila X sama dengan 1, Y mungkin sama dengan 0, sama dengan 3 ataupun sama dengan -3. Itu bergantung pada keadaan. Itu maksudnya. Dan kalau saya buang titik ni, saya buang titik warna hitam ni, dia jadi titik putih. Kalau B titik putih, B, katalah andaian dia B, saya tak boleh padam ni, B putih. Maksudnya apa? Nilai fungsi tak wujud apabila X sama dengan 1. Apabila X sama dengan 1, nilai fungsi tak ada. Sebab apa? Sebab semuanya titik hitam, titik warna putih. Tapi dalam kes ni kita ada 1 saja. Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Itu perbezaan titik hitam dan titik putih. Dan begitu juga untuk contoh-contoh yang lain. Macam ni ada juga titik hitam dan titik putih. Dia juga merangkumi, menunjukkan titik, menunjukkan semua titik ni dia menunjukkan di situ ada titik koordinat, dia ada, tapi nilai fungsi belum tentu ada. So soalan dia macam mana nak tahu itu hitam putih, macam mana nak lukis itu hitam ke putih. Tengok struktur soalan, macam mana, apakah maklumat yang diberi oleh soalan. Contohnya macam ni lah, dia beri maklumat yang panjang ni, kita kena terjemahkan dia dalam bentuk fungsi yang lebih ringkas. Hanya titik perkataan ni boleh kita tukar dia jadi titik hitam dan titik putih bergantung pada kesesuaian dia masing-masing. Okey, jadi itu dia punya setakat ni lah. Yang lain saya tinggalkan untuk awak baca, jenis-jenis dia, polinomial dan sebagainya. Saya tinggalkan untuk awak baca. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Fungsi linear ni panjang, tapi saya tak nak masuk hari ini. Saya nak sambung nanti masa kita jumpa pada bersemuka saya rasa di K2 set 1 ni, di K2 nanti. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Untuk bentuk umum bagi fungsi linear ni, saya akan perjumpaan kita pada minggu depan. Kita cuti untuk pada perayaan 9 hari bulan. 9 hari bulan 4 tahun 2005 untuk topik fungsi linear. Ada soalan setakat ni? Ada pertanyaan? Tak ada. Doktor nak tanya, yang slide yang doktor tunjuk ni dia daripada buku yang kita beli ke atau ni slide yang lain? Yes, doktor? betul. Ni daripada buku macam ni lah. Cuma buku ni memang awak nampak macam pelik kan, tak ada nombor, tak ada apa kan, tak ada 1.1, 1.2 dan sebagainya. Dalam nota saya ada, tapi oleh kerana ini buku ni adalah buku ni diterbitkan oleh UKM. Ini buku display dalam buku. Kalau buka buku dah macam ni. Cuma ada punya topik-topik tu saya pun kurang berkenan, tapi sebab ini ialah buku yang ditulis oleh penerbit UKM. Bila kita nak terbitkan buku dalam penerbit UKM, dia ada style dia. Style penerbit UKM, buku ni semua macam ni. Dia tak ada tajuk dia berada di tengah-tengah, dia tak ada bold, dia tak ada nombor. Cuma yang dia ada nombor kat atas ni je sekali. Ni display buku lah. Bab 1 macam ni. Jadi pada nota saya akan rujuk buku ni 100% lah. Untuk saya konsistenkan dengan tu. Okey. Okey, itu saja. Okey, untuk attendance, sebagaimana yang saya ingat tadi, kalau kelas online selalunya saya buat beginilah untuk mengurangkan masalah-masalah nak scan dan sebagainya itu. Saya percayalah pada rekod Teams. Teams akan rekodkan awak punya login logout tu. Kalau awak terkeluar termasuk, cuma make sure awak berada tempoh jam awak berada dalam ni. Online tu konsisten lah dengan sebab kita pun tak sampai 3 jam ni, mungkin 2 jam setengah dia macam tu kan. Konsisten lah. Dan dengan email UKM. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Dan untuk channel tadi terlupa pula. Untuk channel tadi jangan keluar dulu, jangan left. Tunggu saya end meeting. Bila saya end meeting, awak akan dikeluarkan secara automatik supaya supaya tim boleh rekodkan kehadiran awak
pada masa yang sama. Kalau tak nanti awak akan keluar awal daripada yang lain. Okey, itu saja untuk hari ini. Lagi sekali Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih sebab hadir pada kelas hari ini dan kita jumpa lagi pada selepas cuti raya nanti. Thank you, Doktor. Okay, Thank you, sama-sama. Doktor. Thank you, Terima kasih, Doktor. Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Wonderful.